Recording in progress. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam pelajaran 4 adab tahun 3 . Baru ni kita belajar tentang adab tahun 3. Kita belajar tentang adab dengan orang dewasa dan orang tua. Kemudian adab dengan jiran Islam dan jiran bukan Islam. Kemudian adab dengan tetamu. Dan hari ni kita cuba masuk adab dengan orang kelainan upaya OKU. Adab dengan Al-Quran, kitab dan buku. Adab dengan guru dan juga adab belajar. Kemudian kebersihan dan peraturan sekolah. Kita cuba habiskan malam ni juga, okey? Setakat ni dengar tak Ustaz cakap ni clear tak? Risau tak dengar? Okey, good. Terima kasih. Adab dengan orang kelainan upaya OKU. Orang O, kelainan K, upaya U. OKU. Pengertian orang kelainan upaya. Kelainan upaya atau kurang upaya merupakan satu keadaan yang dianggap mengurangkan fungsi atau keupayaan seseorang jika dibandingkan dengan orang dengan ukuran biasa masyarakat. Individu yang mengalami keadaan ini digelar orang kurang upaya atau orang istimewa. Okey, semua faham tak tentang orang kurang upaya ni? Maksudnya dia ada kekurangan fizikal, kekurangan fizikal. Ada ke OKU kekurangan mental ni? OKU mental ada? Oh, ADHD, disleksia adalah OKU mental. Tapi maksudnya itu kekurangan jugalah. Dan alhamdulillah siapa yang sini yang dilahirkan cukup sifat, cukup 5 jari, ada mata, ada kening, ada hidung, ada pipi, ada rambut, ada tangan, ada siku. Kalau 4 jari, yes, kurang upaya lah. Kalau terlebih tu jadi 6 lah. Itu terlebih upaya. Okey. So maksud dia tak cukup, dia tak sempurna lah. Kehidupan dia tak sempurna, fizikal dia tak sempurna. Pengajaran dia kita kena bersyukur sebab kita dilahirkan sempurna. Alhamdulillah. Jadi macam mana kita nak deal, kita nak bergaul dengan orang OKU ni? Ni adab dia. Adab dia adalah yang pertama, mendoakan kesejahteraan mereka, mengutamakan mereka dan jangan pentingkan diri sendiri. Jangan guna kemudahan khas yang disediakan. Segera hulurkan bantuan jika diperlukan. Jangan panggil atau gelar dengan sesuatu yang keji dan hina. Elak sebarang gerak-geri yang boleh menyinggung perasaan mereka. Siapa tahu kisah Abdullah bin Umi Maktum dalam surah Abasa wa Tawalla? Pernah dengar tak kisah dia? Abasa tu maksud dia apa? Abasa tu adalah bermasam muka. Dia bermasam muka. Masam muka. Wa tawalla dan berpaling. Maksudnya Nabi Muhammad ketika tu dia bermasam muka dan berpaling. Kisah apa ni? Kisah apa ni? Sebab waktu tu Nabi Muhammad tengah berdakwah dengan pembesar musyrikin Quraisy di Mekah. Waktu tu zaman dakwah, zaman di Mekah. Nabi tengah berdakwah dengan orang pembesar-pembesar kerajaan ni. Sebab Nabi kata kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang berjawatan besar ni, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah orang akan masuk agama Islam lah. Senanglah kan masuk Islam kan? Bila ketua dah masuk Islam, nanti pengikut-pengikut akan masuk Islam lah. Betul tak? Okey. Tapi apa yang berlaku ialah waktu tu ada seorang sahabat. Dia buta. OKU penglihatan. Buta adalah orang kurang upaya dari segi penglihatan. OKU penglihatan dia buta. Kalau dia tak boleh bercakap, itu OKU apa? Bisu. OKU percakapan. Dia tak boleh bercakap. Kalau dia pekak, OKU pendengaran. Dia tak boleh mendengar dengan baik. Tapi yang dalam Al-Quran ni, surah Abasa wa Tawalla ni, yes, kawan Nabi, sahabat Nabi. Dia seorang yang buta. Nama dia Abdullah bin Ummi Maktum. Okey. Waktu tu Nabi tengah berdakwah. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang nak jumpa Rasulullah, nak tanya tentang hal agama. Dan waktu tu Rasulullah tengah berdakwah ni dengan pemimpin besar-besar ni.
Datang Abdullah bin Maktum, Nabi pun apa? Nabi bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah bin Umi Maktum. Nabi tak selesa. Sebab apa? Sebab Umi tengah berdakwah. Dan pada masa yang sama, Abdullah Umi Maktum ni, dia buta. Dia nampak tak Nabi masam muka dengan berpaling tu? Dia nampak tak? Tak nampak pun. Tetapi Tak. tetapi Allah Ta'ala tegur Nabi dalam Al-Quran surah Abasa wa Tawalla 7:30. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, Abasa wa Tawalla anja'ahul a'ma. Nabi bermasam muka dan berpaling ketika datang kepadanya seorang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tapi kau tak sedar, wahai Nabi, boleh jadi dia ni orang yang baik. Berikan peringatan. Au yatadzakkaru. Ha? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dan boleh jadi orang buta ni bagi peringatan dekat kita. Allah Taala tegur kat Nabi Muhammad. Dahsyat tak? Punyalah Allah Taala nak memuliakan orang yang buta ni. Dahsyat kan? Hmm. Okey, itu kisah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi maksud dia apa? Kita jangan buat perbuatan yang menyinggung hati mereka, jangan panggil mereka dengan gelaran yang tak baik. Jangan gunakan kemudahan khas yang disediakan ni, contohnya parking OKU. Tandas OKU. Yelah, tapi kalau dah tak tahan sangat macam mana? Kan? Tapi kita tengok-tengok keadaan lah. Tapi kalau tandas OKU tu ada, tengok orang lain tak ada pun orang OKU datang ni, tapi kita kecemasan ni daripada terkeluar najis dalam seluar, baik kita gunalah sekejap. Jangan lama-lama. Okey, sepatutnya janganlah guna tandas OKU kan. Okey, faedah beradab dengan orang kelainan upaya, dikasihi Allah, dipuji masyarakat, mendapat pahala, merapatkan silaturahim, hidup masyarakat lebih harmoni. Akibat tidak menghormati orang kelainan upaya, kehidupan tidak tenang, dipulau oleh masyarakat, merosakkan perpaduan dan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Suka mendapat pertolongan ketika dalam kesusahan, dibenci oleh sanak saudara dan rakan. Okey, clear eh? Kena faham dia punya faedah dan dia punya akibat kalau kita tak beradab dengan OKU. Kato, kategori golongan orang kelainan upaya. Yang pertama, kurang upaya penglihatan. Yang kedua, kurang upaya pendengaran. Yang ketiga, kurang upaya anggota. Kemudian, kurang upaya akal. Ada 4 jenis kategori OKU. Ustaz, autism tu OKU ke? Ya, betul OKU kan? Autism. Oh, dah habis dah. Ada soalan tak tentang OKU? Ada berapa jenis OKU? Empat. Empat. Yang pertama apa? Akal. Yang kedua, Kurang upaya penglihatan. penglihatan, pendengaran, Visual. anggota Anggota badan. dengan akal. Akal. Aklun. Akal. Okay, clear OKU Kalau Ustaz, kenapa orang biasa tak suka dengan orang-orang OKU? Dia kadang tak selesa sebab dia tak tahu. Bukannya tak suka kadang tu sebab susahlah nak deal dengan orang OKU. Kadang kita cakap dia tak faham. Kita kena angkat dia. Kita kena tolong dia. Sebab orang biasa kadang dia nak cepat. So, kenalah tolong. Ha. Okay. Kalau kita nampak orang yang susah nak lintas jalan, kita pimpinlah tangan dia lintas jalan. Lagi apa? Kalau dia nak apa? Orang LKU masuk syurga ke tak masuk syurga? Bergantung kepada sejauh mana OKU dia tu lah. Kalau akal sampai dia tak boleh nak makan minum, itu OKU yang tak sempurna lah masuk syurga lah. Maksudnya orang yang mukallaf orang mukallaf. Mukallaf ni orang yang dia bertanggungjawab kan, wajib ke atas dia solat, puasa kan. Tapi kalau orang OKU tu macam apa yang muka pelik tu? Down syndrome. Down Kalau syndrome. kalau Down syndrome itu memang ahli syurga lah kita kata kat dia sebab akal dia tak sempurna. Dia tak boleh fikir macam orang waras. So bila akal dia tak sempurna, so tak ada kewajipan ke atas dia solat lah. Okay. Okay, seterusnya. Boleh masuk seterusnya. Terima kasih kepada Sumayyah dan Nurzara yang bertanya.
Adab dengan Al-Quran, kitab dan buku. Yang ini Ustaz selalu tegur kat Sofia. Kadang buku letak kat lantai, kadang kertas peksa sepah-sepah. Ada tak yang suka sepah-sepahkan kertas dia? Yang suka sepah-sepahkan buku dia dalam bilik lah, dekat lantai lah. Ada tak? Kalau Adik ada, saya. adik. Iyalah tu adik. Okey, sekarang ni kita belajar pelajaran yang kelima, adab dengan Al-Quran, kitab dan buku. Okey, yang pertama sekali Al-Quran. Apa pengertian Al-Quran? Kalamullah yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan menjadi ibadah jika membacanya. Susah ke senang takrifan Al-Quran? Rujukan utama umat Islam. Senang. Kita dah belajar sebelum ni kan? Apa maksud kitab? Kalam yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup. Kitab yang wajib dipercayai ialah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Maksudnya kitab adalah kalam yang diwahyukan. Kalam Allah jugalah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Buku apa maksud apa buku? Buku lah kan. Himpunan kertas yang dijilidkan menjadi satu yang mengandungi tulisan dan gambar sebagai sumber ilmu. Sebab itulah kita kena hormat buku. Kenapa kena hormat buku? Sebab buku adalah still lah, kena hormat lah. Buku tu dia bagi manfaat ilmu kot. Buku apa tak ada faham? Komik. Buku iklan. Buku iklan boleh lah. Contoh macam iklan perabot-perabot tu kan selalu jadi iklan buku kan. So buku nipis tu. Itu tak apalah. Tapi still janganlah bagi bersepah. Maksudnya kalau kita nak balut sampah, nak balut apa-apa guna kertas tu okey lagi. Tapi kalau macam buku sekolah, buku teks, buku latihan, buku kerja, janganlah sepah-sepah kat lantai. Sebab itu kan ilmu. Al-Quran pun sama. Ustaz, kalau ada buku pasal maksiat tu kita kena buat apa? Kita buang aje lah, okey? Majalah-majalah yang tak elok, gambar-gambar yang tak elok tu kita buang, okey? Okey, Sumayyah? Adab dengan Al-Quran. Yang pertama, menghormati Al-Quran sebagai sumber ilmu dan sentiasa memeliharanya dengan baik. So kalau dalam rak buku, kita susun rak buku kan, buku dekat rak kan, Al-Quran letak atas sekali. Jangan ada benda atas Al-Quran, sepatutnya lah. Al-Quran mestilah disusun dan diletakkan di tempat yang sesuai. Membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Mengikut hukum tajwid, hendaklah berwuduk sebelum memegang dan membaca Al-Quran serta duduk dengan sopan dan menghadap ke arah kiblat. Kalau orang perempuan biasanya, kalau isteri ustaz, dia kata kalau nak baca Quran kena pakai telekung, pakai tudung sebagai tanda menghormati Al-Quran. Semua yang join kelas hari ni, semua dah pandai baca Quran ke belum? Saya nak tanya. Dah. Dari, dari segi tajwid, betul ke? Dah pandai ke tajwid? Dah settle ke tajwid? Ikhfa'nya, idghamnya, iqlabnya, qalqalahnya. So, Ustaz harap semua orang dah pandai nak masuk sekolah menengah ni. Tinggal setahun lagi kena pandai Al-Quran, okay? Alright. Faedah beradab dengan Al-Quran, mendapat ganjaran pahala, hidup diberkati, rasa tenang dan tenteram, mendapat syafaat Al-Quran di akhirat, kesucian Al-Quran terpelihara. Akibat tidak mengamalkan adab dengan Al-Quran, Allah mengasihi orang yang memuliakan Al-Quran. Orang yang memuliakan Al-Quran dan baca Al-Quran, hidupnya akan diberkati Allah. Orang yang tidak menjaga adab Al-Quran akan mendapat dosa. Allah tidak memberkati hidupnya, dimurkai Allah, hidupnya tidak tenteram. Macam tu je lah jawapannya. Faedah ada akibat. Okey, ada soalan tak? Saya dah khatam. Yes, tahniah Amra. Tahniah Amra. Yang powerful man janganlah cakap tak tanya. Janganlah cakap macam tu. Cakaplah tahniah. Ha. Bagus orang dah hafal dah khatam Al-Quran. Sebaiknya hafallah Al-Quran. Okey, juzuk 30 Juzuk 30 Untuk UPKK kena suruh apa? Ustaz tak ingat.
Sikit je kena hafal. Fisyakal, ahlan wa sahlan, tak apa. Nanti boleh tengok ulangan kalau nak mas tengok ulangan. Alright, pelajaran yang keenam. Adab dengan guru. Adab dengan guru. Apa maksud adab dengan guru? Kena hormat guru lah. Okey, pengertian guru. Orang yang mengajar, mendidik dan menyampaikan tentang sesuatu ilmu. Insan mulia yang mengajar dan mendidik kita tanpa mengira masa dan tenaga. Mereka ibarat lilin yang membakar diri demi memberikan didikan terbaik kepada pelajar. Tanpa usaha dan pengorbanan guru, tidak mungkin pelajar mencapai kejayaan yang cemerlang. Sebagai murid, kita hendaklah menghargai jasa dan pengorbanan seorang guru. Macam mana Sofia sajak tu Sofia? Guru uh, tidak dinamakan, tidak tidak ada peguam tanpa ada guru. Tidak ada doktor tanpa ada guru. Macam tu eh? Sajak yang dulu tu. Hormatlah martabat dia. Walaupun cikgu tu tak ajar kita, dia ajar kelas lain, tapi dia cikgu lah juga. Kenalah hormat dia. Kalau tak nak komen. Okey, macam Ustaz, Ustaz Firdaus ni, ayah Sofia ni, cik guru ke tak? Sepatutnya guru lah kan. Kenalah hormat guru. Okey, siapa guru kita yang pertama? Ibu apa? Eh, Ibu apa? ibu bapa. Ha, betul lah tu. Sebab ibu bapa ajar kita apa? A, B, C, 1, 2, 3. Sebut Satu mama, dua tiga. papa. Lima, Sebut abi, umi. Okey. Adab dengan guru. Macam mana nak beradab dengan guru? Yang pertama, sentiasa hormat kepada guru. Jangan berbisik di hadapan guru. Jangan duduk di tempat guru. Sentiasa mendoakan kesejahteraan guru. Tidak meninggikan suara terhadap guru. Memberi perhatian ketika guru mengajar. Meminta izin terlebih dahulu sebelum bertanya. Dengan nasihat dan tunjuk ajar guru. Ha. Jangan cakap kasar di depan cikgu. Terima kasih Zara Humaira. Sayang kat cikgu-cikgu tak? Sayanglah, tak kisahlah. Sayang. Kenalah sayang. Sayang sebagai guru lah. Janganlah. Bukannya sayang bercinta. Mana boleh bercinta dengan guru. Guru-guru dah kahwin dah semua. Akibat tidak mengamalkan adab dengan guru. Okey, apa akan berlaku kalau tak adab dengan guru? Tidak mendapat keberkatan. Mendapat dosa. Ilmu tidak bertambah. Hidup tidak akan berjaya. Markah dapat kosong. Apa dia? Kan sama nanti Ha, pada kan. cikgu baca student. Cikgu dia setuju kan. Bubuh. Bila masa cikgu pukul student? Masa zaman Zaman Nabi. Bila? kan. Kisah apa ni? Tak. Kan zaman Nabi Ha? boleh je kan cikgu dan student kan. Okay, kan. Tak semestinya. Boleh ke tak? Buat apa dah kena rotan? Yang Ada yang tak? dalam hadis Nabi, yang dalam hadis Nabi, untuk anak umur 7 tahun dah boleh rotan. Suruh solat. Ha. Selalu Ha? Sekolah Abi. Ke zaman Nabi? Zaman Abi. Boleh lah. Ada je. kan ada orang nakal setelah cikgu buat apa? Cikgu rotan lah. Ada cikgu. Cikgu denda lah kalau bising. Tak ada. Okey. Sofia tanya soalan macam-macam.
Nombor 7, pelajaran 7, adab belajar. Dah habis dah tentang adab dengan guru. Dah selesai ke? Siapa sini nak jadi cikgu besar nanti? Ada tak yang nak jadi cikgu? Saya. Bahasa Melayu. Jadi cikgu pada anak. Okay, good. Adab belajar. Oh, Zara Humaran nak jadi cikgu. Bagus, bagus, bagus. Adab belajar. Niatnya ikhlas untuk belajar. Yes, betul. Niatnya ikhlas untuk belajar, adab belajar. Satu, kena ada niat yang ikhlas. Mendengar dan memberi tumpuan ketika belajar. Membaca doa sebelum belajar. Bersungguh-sungguh dan sabar semasa belajar. Duduk dengan sopan. Menghormati guru atau orang yang memberi ilmu dengan sopan. Okey. Faedah beradab ketika belajar. Membentuk peribadi dan ikhlas akhlak mulia. Membentuk peribadi dan akhlak mulia. Mudah ingat dan faham pelajaran. Ilmu diberkati Allah. Dipandang mulia oleh masyarakat. Memperoleh kejayaan di dunia dan akhirat. Akibat dia kalau tak mengamalkan adab ketika belajar. Tidak memahami pelajaran. Susah mengingati pelajaran. Tidak dapat menjawab soalan guru. Bosan dan mudah berputus asa. Tidak disukai oleh orang, oleh rakan. Tidak diredai Allah. Yelah, kita nak belajar. Kenalah belajar. Fokus. Kena fokus. Kena salin nota. Kena tanya soalan. Kena jawab soalan. Dah kalau kita tidur, macam mana nak belajar? Kalau kita tidur, macam mana nak faham? Betul tak? Kalau kita main. Ada tak yang main dalam kelas? Kelas apa ni? Yang suka main dalam kelas ni? Syekal. Syekal Betul. main tak dalam kelas, Syekal? Syekal main waktu tak ada cikgu. Main. Syekal, jangan main dalam kelas. Dia baca buku je dalam kelas. Melukis ke, mewarna ke, menulis buku ke. Boleh tak Syekal? Jangan bising-bising dalam kelas, Syekal. Wajdi sekali. Ya Allah. Tipu. Syekal dengan Wajdi ni, janganlah bising dalam kelas. Okey? Kata pengawas, jaga pintu Again, Seth. pagar. Ustaz nampak Syekal bagi tadi, jaga pintu pagar kan? Hari tu Wajdi, ni Syekal pula. Okey, membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Apa maksud ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ni maksud dia kita belajar dan kita amalkan ilmu tu. Contohlah kita kata kita belajar nak tidur kena baca doa. Apa fadilat dia tidur baca doa ni? Kita pahala, kita faham bahawa tidur tu sebenarnya mati. Mati yang singkat. Ha, bukan bukan mati badan, ni mati minda kita lah tidur. Okey, apa lagi kita faham? Jadi bila kita belajar tentang tidur, adab-adab tidur, kena baca doa, kena ambil wuduk dan kita amalkan. Bila kita amalkan, maksudnya ilmu tu bermanfaat lah. Ilmu yang dimanfaatkan. Tapi Ah, macam mana kau nak Cont- baca sains, ha? tu belajar Kita belajar sains, sebab tu kita boleh jawab soalan. Tu ilmu bermanfaat lah. Maksudnya kita faham betul lah. Kita boleh cerita dekat orang, kita boleh ajar orang lain pula. So maksudnya ilmu tu berkat. Kita faham dan kita boleh sampaikan. And then bila exam kita boleh cerita boleh, kita boleh jawab soalan dengan baik. Tu maksudnya kita bagi tumpuan dalam kelas. Okey, Fish Haikal dengan Wajidi jangan main-main dalam kelas Okey. Perkara yang perlu dihindari ketika belajar. Tidur, jangan tidur. Bermain, jangan bermain. Bersembang, jangan bersembang. Mengganggu rakan lain. Tidak memberi perhatian ketika guru mengajar. Tidak menye, menya, menyiapkan kerja yang diberi oleh guru. Bagus Amra. Amra dah salin nota dah tu. Jadi, kalau dalam kelas, kalau dekat sekolah, kena bagi perhatian kepada cikgu, jangan bising-bising, okey? Okey, pelajaran 8, kebersihan dan peraturan sekolah. Boy, kebersihan dan peraturan sekolah.
Apa pengertian sekolah? Suatu tempat yang digunakan untuk belajar dan mengajar. Apa kepentingan menjaga kebersihan sekolah? Menjaga nama baik sekolah, menjamin kesihatan dan terhindar daripada penyakit, mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa, menimbulkan minat untuk hadir ke sekolah. Kena rajin kemas kelas kita. Korang sapu tak kelas? Kutip sampah tak? Aku Rasanya bangun masuk-masuk sekolah waktu pagi kan. Terus kemas meja tak? Susun meja bagi lurus dulu. Kutip sampah kat lantai dulu. Kat bawah meja ada sampah, letak dalam tong sampah. Lepas tu susun meja cikgu. Tempat duduk kerusi cikgu tu susun. And then whiteboard, padam dulu. Buat tak benda-benda tu? buat Jangan kadang-kadang jangan tunggu giliran bertugas tau. Ustaz dulu kan. Masuk kelas je. Ustaz kemas meja ustaz. Lepas tu ustaz kutip sampah kat bawah meja. Lepas tu ustaz ada, kalau ada habuk banyak ustaz sapu, ambil penyapu. Lepas tu whiteboard penuh. Ustaz tolong padam. Lepas tu kerusi cikgu ustaz susun lawa-lawa. Lepas tu meja cikgu ustaz lap sikit. Ambil tisu lap meja. Bagi buang habuk. Betul. Serius. Serius betul buat macam tu. Hari-hari buat sebab murid lain malas. Kita jangan buat sebab orang lain. Kita buat sebab kita ni pembersih. Sebab kita tahu kepentingan kebersihan. Kita belajar ni. Kita belajar tentang kebersihan ni. Okey, okey, okey. Facial buat tak facial? Kemas meja tak facial? Kemas saya sampah. kemas tempat saya je. Kemas tempat sendiri je. Tak apa. Yang penting kemas tempat sendiri dulu. Lepas tu baru tolong orang lain. Selesaikan diri kita dulu. Okey? Okey, kepentingan mematuhi peraturan sekolah. Yang pertama, mengelakkan gejala ponteng sekolah, membentuk tingkah laku yang baik, mengeratkan silaturahim, mewujudkan suasana yang harmoni di sekolah, disayangi guru dan kawan-kawan, keselamatan diri dan orang lain terjamin, mengelakkan perkara buruk berlaku seperti buli atau mencuri. Wow, buli dan mencuri ada ke yang mencuri ni? Ada ke yang buli-buli kat sekolah? Ada tak? Ada tak? Ada, ada. Ada apa? Ada buli ke ada mencuri? Ada tak? Sekolah ustaz dulu kalau sekolah menengah Buli tak ada, buli ada tak ke? ada. Buli tak ada Buli kan? tak ada. Sekarang ni you touch you go You touch you go. You touch anak orang, you kena buang sekolah. Okay? Cekak leher macam tu ke, tampar ke, no no Sebab kan baru ni kan ada kes yang tikam kawan dia tu kan. Ha. Duit raya satu kelas saya hilang, kelas sebelah curi. Ya ke kelas sebelah curi? Janganlah tuduh-tuduh kelas sebelah. Kalau duit hilang tu, hilang aje lah. Tahu tak, ustaz dulu dekat sekolah, hati ustaz dicuri. Macam tu lah. Contoh. Okey, okey, okey. Ya cikgu marah ada CCTV. Serius lah. Kelas, duit kelas hilang. Selalunya kalau dalam sekolah ni, nanti duduk asrama ke, hilang baju, hilang buku, hilang kasut, hilang stokin. Benda-benda tu hilang sebab diri sendiri yang tak jaga. Bukannya hilang, tak reti jaga barang sendiri. Okey? Jangan hilangkan barang Jangan hilangkan barang. Ada tak yang buli-buli orang kat sini? Tak ada Sekolah rendah Tak jangan ada. ada buli-buli You touch, you go. You sentuh anak orang, you kena buang sekolah. Tak sia-sia kena tukar sekolah lain. Masuk kelas tangan kosong, keluar adik berkepuk dalam poket. Kena ada bukti Amrah, jangan tuduh-tuduh orang kelas sebelah, kelas belakang. Nak salam pun tak boleh ke? Nak salam siapa ni? Okey, sabda Rasulullah an-nazafatu minal iman. Okey, semua orang sebut an-nazafatu minal An-nazafatu minal iman. Nazafatu minal iman. Maksud dia apa? Bersihan separuh daripada iman. Bersihan separuh Ha. daripada iman. Cuba tengok bilik masing-masing, tengok katil.
Bawah katil, tengok dalam bilik tu. Dah Cuba intai. kemas, dah kemas. Dah Cuba kemas. intai. Betul ke Fiz Haikal? Betul, betul. Tapi saya Betul. belajar kat rumah kamu. Ya, tengok bilik tu kejap. Ada barang tak atas katil, atas meja. Okey. Tak ada. Cara kemas bilik Ustaz ajar cara kemas bilik lah. Setiap benda mesti ada rumah dia. Okey. Setiap benda ada rumah dia. Maksud dia apa? Setiap benda ada tempat dia. Buku mesti ada tempat dia. Baju mesti ada tempat dia. Tuala ada tempat dia. Kasut ada rak kasut. Betul tak? Dompet. Betul. Dompet Betul. letak kat tempat dompet. Beg sekolah. Beg sekolah letak kat mana? Dekat beg, dekat Ha, bilik. dekat tempat dia lah. So jangan bersepah jangan bersepah Yang laki-laki ni Ustaz tahu kalau bersepah nanti Ustaz sebat lah ni. Kita Tapi belajar hari hari ni, kita belajar apa? Hadis Nabi kata apa? An-nazafatu minal iman. minal iman. Maksudnya kalau kita beriman, kita mesti menjaga kebersihan. Okey, apa akibat tidak menjaga kebersihan sekolah? Sekolah menjadi kotor dan mengandungi penyakit, mengundang penyakit, mencemar nama baik sekolah, murid tidak dapat belajar dengan selesa, kemudahan tidak dapat digunakan sepenuhnya, murid tidak berminat hadir ke sekolah. Yalah, kalau pergi sekolah busuk ke, ada kucing mati ke, ada macam-macam lah sampah-sampah kan, tak buang kan. Kita nak pergi sekolah pun tak seronok kan. Tapi kalau pergi sekolah bersih, wangi, kemas, barulah seronok pergi sekolah nak belajar. Contoh bilik tidur Ustaz cakap kat Fish Haikal Ha, bilik tidur Wajdi bilik tidur jangan ada barang kat lantai, jangan ada barang atas katil sepah-sepah. Setiap barang mesti ada tempat dia boleh Wajdi dengan Haikal. Zafran tak kena ke? Zafran sekali. Baju gantung baju. Jangan letak rata-rata. Lepas pakai letak dalam bakul ataupun letak mesin basuh terus. Saya tak rak. Ada tak gerak? Okey, bagus. Akibat tidak mematuhi peraturan sekolah, berlaku gejala buli, menyebabkan kerosakan harta benda sekolah, dikenakan tindakan disiplin, masalah ponteng dan salah laku pelajar, menyusahkan orang lain, tidak diberkati Allah, memutuskan silaturahim, suka menerima ilmu, tidak disukai oleh guru-guru dan rakan-rakan. Itu akibat kalau kita tak patuhi undang-undang sekolah. Undang-undang sekolah tak boleh merokok anak muda. Rokok tak boleh, vape tak boleh, curi tak boleh, buli tak boleh, ejek-ejek kawan tak boleh, pergi sekolah lambat tak boleh. Apa lagi? Undang-undang sekolah ni. Tolak-tolak orang tak boleh, bagi gelaran kat kawan yang tak elok tak boleh. Apa lagi yang biasa orang buat? Pengawas. Apa kesalahan yang bergaduh? Melalari, melalari. Oh, jadi panggil saya hitam. Ya Allah, apa panggil-panggil hitam ni tak baik macam tu. Bergaduh Panggil bidan. Aisyah cakap. Bergaduh, Oh. menjawab, ejek. Bagus Aisyah. Resis. Jangan resis-resis. Jangan cakap, aku geng Ronaldo, kau geng Messi. Jangan nak gaduh-gaduh lawak-lawak macam tu. Ejek ayah. Mana boleh ejek-ejek nama ayah? Bertumbuk, jangan bertumbuk. Okay, Zafran. Kalau ada orang ejek ayah kita, kita sabar je, kita diam je. Kita jangan balas. Jangan balas Okey. Jangan lari-lari dalam sekolah. Nanti takut terlanggar bucu meja, berdarah pula. Berlari dekat tangga, nanti patah tangan, patah kaki pula. Penting ni peraturan sekolah ni. Kalau jadi apa-apa susah. Nanti polis datang, polis tangkap. Okey. Itu sahaja pada malam ni. Ada soalan tak? Kita dah habis Tak ada. adab tahun 3. Minggu depan kita pergi adab tahun 4 pula. Okey? Okay. Alright, terima kasih semua. Betul tak? Senang ke susah? Senang, Adab senang. adab ni senang tapi kena baca Senang. Yes, Dia kena adab ikut logik. logik kena baca.
Kalau tak baca memang tak faham. Okey? Terima Terima kasih kasih Ustaz. semua. Terima kasih Sumaya, Aisyah. Terima kasih Zara. Terima kasih Zafran. Terima kasih Fiz, Amra dan Kumura. Ziad Naufal. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.